Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita jumpa lagi dalam satu video yang baru hari ni. Hari ni kita nak tengok satu persoalan yang banyak jugalah ditanya kaitan dengan, kita tengok pusing sikit. Ini dia. Pip side. Pip side. Terutamanya clarifier apa itu clarifier? Clarifier ialah satu kanta yang kita letakkan dekat dalam pip side. Kalau macam ni, bau cikgu ni kita letakkan dekat dalam ni. Dalam ni ada satu kanta. Kanta dia halus, dia nipis. Mana side? Side kita letak dekat sini. Kita dah buat satu jig. Daripada skop. Ni skop kita kali 8. Kemudian kita dah letakkan kamera kita sebagai pengganti mata. Tengok sini. Kita lock focus. Kita nak tunjukkan, kita ada pip kat sini. Kita nak tunjukkan kesan-kesan dia untuk kali ini skop kali 8. Kita tengok pada target kita, target compound kat sana. Apa yang mata kita nampak kita akan simulasikan pada screen handphone. Jom kita tukar pada rakaman dekat handphone. Jom. Baik, kita kembali dekat sini handphone. Inilah handphone kita. Kita ada kita punya scope dan kita punya target ni. First kali kita nak tengok, kita nak establish kita punya fokus kat mana. Kalau kita fokus pada target di sana. Kita fokus pada target di sini. Di sini semuanya blur. Tapi kalau kita fokus pada kita punya scope, kalau dapat nampak scope kita clear, tapi target tu blur. Yang kita nak buat fokus kita pada scope kita clear, tapi nampak tak dekat dalam tu gambar target face yang kita nak shoot ni jadi kabur. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu ambil satu pip side. Inilah satu pip yang kita bawa beli daripada Lazada. Ini pip ni murah sebab dia salah letak harga. Nanti cikgu letakkan dalam description. Kita nak tengok dalam ni kita letak satu scope, satu clarifier kali 8. Jadi apa jadi kalau kita letakkan pip kita ni dekat depan kalau kita letak dekat mana dia? Kalau kita letak dekat kita punya tu, nampak tak? Dia akan menjadikan gambaran target dekat dalam scope tu jelas clear. Memang clear, memang crystal clear. Jadi inilah fungsi dia. Jadi bagi mereka yang dah pakai, memang dah pakai skop berkuasa tinggi kali 6 kali 8 tapi tak pernah pakai clarifier, boleh cuba boleh cuba pasangkan dan lihatlah perbezaan pada side picture kita apabila kita pakai clarifier. Itu saja video untuk hari ni. Jadi nanti pip berserta 3 clarifier untuk kali 4, kali 6, kali 8, harga dia RM33. Jadi kalau cepat bolehlah tengok dekat link Lazada yang cikgu letak dekat dalam description ni untuk order. Cuma dia sampai lambat sikit lah. Lambat banyak, 2 minggu baru sampai. Nampak clear. Jadi itu yang kita nak. Jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.